Deras hati ku berdetak, di langit aku terlihat kamu. Beliau dilahirkan di kampung Parit Baru-Baru pada 15 Jun 1970 dan beliau merupakan anak keempat daripada 6 adik-beradik. Perjalanan makin jauh, tidak mudah. Segala-galanya bermula di Sekolah Kebangsaan Parit Baru. Di sini beliau mula mengenal huruf, angka dan cita-cita sebagai seorang guru. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38. Di sini, semangat untuk menjadi guru semakin membara, terinspirasi oleh guru-guru yang berdedikasi. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran di Mata Perguruan Ipoh Perak, tempat di mana beliau dibentuk menjadi seorang guru yang profesional dan bersemangat tinggi. Setelah mula mengajar, beliau terus berusaha meningkatkan diri dengan menyambung pengajian di Universiti Putra Malaysia UPM demi menjadi pendidik yang lebih berkualiti dan berwibawa. Perjalanan beliau sebagai seorang pendidik bermula di negeri di bawah Bayu, iaitu SMK Muhibbah Sandakan Sabah. Setelah beberapa tahun di Sabah, beliau menyambung perkhidmatan pula di SMK Mushi Abdullah Sabak Bernam Selangor sehingga sekarang. Dalam tempoh perkhidmatannya selama 32 tahun 6 bulan, beliau telah memperolehi beberapa pencapaian, iaitu memperolehi anugerah perkhidmatan cemerlang APC pada tahun 2004. 8 tahun kemudian, pada tahun 2012, beliau sekali lagi menerima anugerah perkhidmatan cemerlang di atas komitmen yang diberikan. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rosli Juraimi. Semoga Cikgu Rosli terus sihat, gembira, sejahtera bersama keluarga yang tercinta. Selamat bersara Cikgu Rosli. Terima kasih. Setiap langkah. Selamat bersara kepada Cikgu Rosli bin Juraimi. Terima kasih Cikgu atas khidmat bakti kepada SMK Mushi Abdullah. Khususnya terima kasih kerana mengajar anak saya Ahmad Syahmi Wajdi. Semoga Cikgu terus kuat semangat, diberikan kekuatan menjalani kehidupan selepas bersara ini. Terima kasih Cikgu. Saya mewakili barisan JKMP SMK Mushi Abdullah ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rosli Juraimi. Semoga dengan persaraan ini akan memberikan lebih ketenangan dalam jiwa cikgu. Cikgu Rosli, kami memohon maaf zahir batin dan kami mendoakan semoga Cikgu Rosli terus sihat selepas hari persaraan sehingga ke akhirnya. Sekali lagi mohon maaf zahir batin. Dan kami mengucapkan Selamat bersara Cikgu Rosli. Bersara Cikgu Rosli, semoga dirahmati Allah sentiasa. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum kepada Cikgu Rosli. Semoga kekal sihat hingga akhir hayat. Terima kasih atas budi baik dan kerjasama yang diberi. Selamat bersara dari kami, tim AKP. Selamat bersara. Semoga bahagia, jaga kesihatan. Benda doakan mudah-mudahan terus meneruskan kehidupan seperti biasa. Amin. Selamat bersara Cikgu Rosli. Kami ingin mengucapkan selamat bersara kepada
Sesuatu yang tak disangka seringkali. Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah SWT kerana perancangan majlis yang begitu rapi dapat dilaksanakan dengan jaya. Walaupun saya tidak dapat hadir dalam majlis yang membahagiakan itu, namun dari jauh saya doakan semoga semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak sekalian, saya dengan rendah hati mohon jutaan ampun dan maaf serta mengucapkan terima kasih atas sokongan, kerjasama dan juga bantuan yang telah diberikan oleh semua kepada saya selama 27 tahun 6 bulan. Sesungguhnya perancangan Allah adalah yang terbaik. Walaupun kita telah merancang lama majlis yang serba indah ini, saya mohon kemaafan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dunia dan akhirat. Jika ada apa-apa hilaf daripada diri saya, semuanya yang baik dari Allah, yang tak baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Senang saya ucapkan saya kirimkan serangkap pantun terang sungguh bulan purnama dapat berbatang di pada awan. Sudah sekian lama kita bersama, hari ini terlagailah ikatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Terus ku cari, tertutup pintu hati, minda tak berfungsi di ketika itu. Tak tahu menilai mana yang tuli, mana yang palsu. Di akhir-akhir ini, ketika aku dalam kesepian, terasa kejahilan itu bagiku satu kerugian. Andainya di situ ada ruang, bolehkah kiranya ku menumpang? Andai ada sisa kemaafan, maafkan diri ini yang dulu melukakan. Berilah aku kesempatan, ku buktikan arti keikhlasan. Andainya terpaksa, aku rela menepis ego aku untuk kita. Ku pohon danmu ketulusan hati, menjalin kembali perhubungan suci. Kami seluruh warga SMK Mushi Abdullah ingin mengucapkan ribuan terima kasih
atas segala bakti yang dicurahkan. Selamat bersara buat yang diraikan Cikgu Rosli bin Juraimi. Semoga berjumpa lagi. Andainya di situ ada ruang, bolehkah kiranya ku menumpang? Andai ada sisa